Ni pisang restali yang saya tanam dekat halaman rumah. Nak buah-buah keluar jantung. Ini pokok yang subur sikit, dah keluar buah juga. So, dekat bawah tu ada anak pokok dia. Nampak macam subur Saya tanam pokok pisang ni berbaloi lah kat rumah. Buah dia boleh kita makan. Daun dia boleh guna untuk buat kuih, buat lemang. Semua pisang tu kita dah letakkan dalam beledi ni. Tu kita letakkan ni guni atas dia, supaya haba dia tu tak keluar Ini pisang yang kita dah peram, dah masak. Pisang ni walaupun dah masak, dia masih keras lagi. So, kalau makan fresh memang tak sesuai lah. So itu sebab kita nak goreng dia sedap ni kalau goreng. So kita nak keluarkan isi dia untuk buat pisang goreng ni. Belah dua lah tu. Dah masak tapi masih keras lagi, so senang nak diasingkan kulit dia. Ini memang sedap lah ni kalau goreng, dia tak berminyak. Okay, dah dapat banyak. Ini untuk goreng, yang ni saya nak simpan untuk makan fresh Okay, ini bancuhan pisang goreng yang saya nak buat. Saya gunakan sukatan 80 ml ataupun 1/3 cawan 1/3 cup. So bahan dia yang ini tepung beras satu sukatan ni. Yang ni tepung gandum pun satu sukatan ni. Kemudian yang ni tepung rangup goreng pisang adabi setengah sukatan ni, lebih kurang 40 ml, sedikit garam dan ni air kapur. So, untuk buat bancuhan tu lah. Kita gaulkan bahan-bahan ni supaya semuanya sekata campurkan gaul-gaul macam ni sehingga dapat kepekatan macam ni lah, lebih kurang yang sesuai untuk kita sadutkan pada pisang yang kita nak goreng Yes.
Dah siap. Tepung bancuan dah siap. Ini pisang yang kita nak goreng. So, kita boleh goreng. Kita nak buat goreng pisang ni mudah saja. Ini pisang yang kita nak goreng tu. Bila minyak ni dah panas, masukkan je lah. Dah penuh tu, stop dulu. Adikkan lah. Kami masak atas bawah seragam. Tu kita besarkan sikit. Ini dia panas dan tak berminyak lah. Ini lagi balik-balikkan lah. Ini tak hangus. Nanti ni dah warna kuning. Ini dah masak hidup. Warna pun dah kuning, keperangan macam ni. Kita tutup api dulu. Kita angkat. Inilah dia pisang goreng pisang ras tadi ya. Ini yang ras sikit. Cukup tepung dia. Ini pisang yang kita sediakan. Ini hasilnya banyak ni. Satu family boleh makan. Kita try. Ini salukan tepung ni cantik, semua ada. Masak elok. Bahagian dalam pun masak. Serangok. Rasa pun manis. Sedap. Boleh cuba lah.